الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما وزدنا علما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada malam ini kita mari sambung kisah satu pembohongan ataupun tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi dan Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi minggu baru ni kita telah pun tahu asal cerita kisah ni berlaku lagu mana. Kalau kita nak tengok juga boleh jadi pucuk sungguhnya tak sampai sejam lah. Tak sampai sejam ataupun sekitar setengah jam 40 minit gitu ya. Pucuknya. Pucuk lagu mana? Pucuk kerana Siti Aisyah radhiyallahu anhu pergi cari loket dia. Hak dia jatuh. Nah, sewaktu duduk tengah jalan dia nak klik di Madinah kan. Klik main daripada Perang tu. Nah, tengah jalan tu dia berhenti. Nah, tentera-tentera Nabi tu berhentilah, angkat tauta berhenti start situ. Lepas tu bawa berhenti tu Siti Aisyah pergi qada hajat sore. Bawa klik mari, gagal-gagal tengok di dada, loket tak ada. Nah, loket tak ada. Loket pun hak adik dia ya juga. Nah, loket go mahal pasal dia saya tu. Nah, loket daripada Yaman tu nah. Katanya setengahnya kata daripada Oman loket tu. Tu dia. Jadi pasal saya pergi cari semula. Jadi celah pergi cari loket tu, temu semula klik mari tu, orang tak ada dah. Cuba kita bayangkan ataupun buat gambar yang kata berapa minit ya berlaku tu. Tak sampai sejam boleh jadi. Tapi nak oyak kata kisah yang berlaku tak sampai sejam tu adalah punca kepada puak-puak kita ni duk boleh berkecek, boleh belajar, boleh mengaji sampai ke hari kiamat. Cerita setengah jam hak dia tu. Dan boleh baca wak jadi ayat Quran. Boleh kenal orang mukmin. Boleh kenal orang saya ke Nabi sungguh. Boleh kenal siapa ke orang munafik. Boleh kenal kata orang tu hak duduk dalam hati hitam ni, siapa ke hari ni pun hati hitam lagu tu lah. Boleh kenal. Dengar kisah setengah jam cerita hak berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tu. Jadi insya-Allah malam ni kita nak sambung mengenai pengajaran lah. Ibrah, faedah-faedah yang kita dapat daripada kisah dia panggil hadisatul ifki, kejadian pembohongan ataupun kejadian pendustaan duduk tuduh belawak bohong kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nya jadi cerita boleh. Quran duduk jamin dah 10 ayat sekaligus, semuka sekaligus. Dalam suratul Nur semuka sekaligus Tuhan turun untuk nak membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi siapa peringkat tu pun Tuhan beri lagi sesak kepada orang-orang yang tak percaya kepada kebersihan Aisyah radhiyallahu anha. Siapakah hari ni? Siapakah hari kiamat ni? Kata orang Islam tapi tak percaya dengan 10 ayat ni. Dia duduk kata Aisyah, duduk mengenak serupa dengan waris dia masa dulu, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik
lagu mana ketua munafik royak kepada Aisyah pada masa Nabi dulu, lagu itulah puak-puak munafik yang duduk tuduh kepada Aisyah radhiyallahu anha pada hari ini. Teruk perangai munafik. Jadi munafik ni bukan munafik malah semaya, munafik malah baca Quran dak ni. Hak ni munafik pasal jenis i'tiqadi, munafik akidah, bukan munafik amali, bukan munafik orang berlawak, orang bohong, orang janji silap, orang tak ada amanah dak. Hak ni munafik ni adalah munafik i'tiqadi, munafik yang penuh daripada hati lagi, yang Imam Nawawi kata sesiapa yang tuduh Aisyah kata dia tu berzina, maka dia tu adalah kafir kerana gi berlawan dengan ayat Quran yang sharih, ayat Quran yang nyata yang telah membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi daripada sini kita nak ambil pengajaran lah. Cerita panjang dah minggu baru ni. Kebetulan dia ada pengajaran ni ada 100 pengajaran. Allahu Rabbi. Ulamanya pandai korek tu. 100 kita nak ambil 5 tu pun payah dah. Jadi ulama ambil sampai ke 100 pengajaran. Roy bot rian cak hadis ruwa cak headkan apa dia kepada headkan hak Aisyah radhiyallahu anha. Hak berlaku kepada pembohongnya Aisyah ni, ulama becek-becek mari kata boleh ambil 100 sebab 100 pedah, 100 ibrah, 100 pengajaran dan pengiktibaran. Jadi malam ni kalau boleh 50 tu pun panjang dah insya-Allah. Kena sambung minggu depan pula. Insya-Allah. Kita kena rekah lah, nak rekah. Yang pertama, harusnya berundi. Cap calak ni harus dalam Islam dah. Tu apa dia nak ayat kata dalam Islam ni boleh mengundi ni. Undi jepuk tangan jalah jepuk tu. Tak ada duk salah gapo dak. Quran tak ada duduk royak, tapi jadi nabi mai buat. Dia mengundi, dia nak pergi sampai mana-mana, nak pergi pergi mana-mana banyak hari, dia mengundi di antara isteri-isteri dia. Jadi pada hak pergi kali tu, pergi Bani Mustalik, Al-Mustalik ataupun Mustalak pun baca juga. Tu dia Bani Mustalik ni pada tahun yang kelima ataupun yang kena hijrah ni jatuh kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengundi dah. Mengundi di antara isteri, mengundi di antara anak-anak, nak pergi siapa lagu mana. Kalau nak mengundi pakat nak pergi belakang, undi misalnya. Lepas tu kali lagi tak ada undi lah tu, masuk hal lain pula. Dan undi hal lain tak ada masalah. Sekiranya undi itu tidak berunsur dengan judi. Tak ada hubung kait dengan judi dak. Undi lagu mana undi judi? Beli 10 kok, 10 kok, 10 kok. Long tabian 10 kok, 10 kok. Boleh kereta, boleh motor. Undi pasal ni, undi ada unsur berjudi. Tu ulama mari duduk apa dia duduk siapa ke hukum tak boleh dah lah. Tak boleh tu. Cincuk, lagu mana cincuk? Pun kalau pasal jenis barisak gapo semua tak boleh juga haram belaka tu. Caya mama gapo kerak tingdeng gapo saja. Kadang-kadang pergi beli tu bukan nak beli barang, nak minum barang, nak ambil tudung tu ya, nak hantar lagi. Tu ingat molek hak tu pasal jenis judi tu. Judi ada unsur judi dia panggil. Hak tu ulama lah ni dia fatwa kata haram, hak tu judi lagu tu. Tu. Tapi pada asalnya mengundi nak ambil undi, cabut undi ni di antara anak ada dan isteri tu, tu harus. Tu yang pertama dah. Tu dia yang pertama pengajaran. Yang kedua apa dia musafir perempuan ni ialah bersama dengan suami ataupun dengan mahram. Nak pergi mana-mana lagu itulah pada asalnya. Nak pergi pergi kau, nak pergi belajar, nak pergi mengaji, nak pergi umrah, nak pergi buat Mekah, nak pergi mana pun,
kena dengan suami ataupun mahram. Hak tu pada asal. Pada asal dia tu apa dia pengajaran yang kedua. Yang ketiga, pengajaran juga kita tahu kata perempuan di zaman Rasulullah dulu pun ikuti peredah. Aisyah pergi turut peredah. Turut Nabi pergi peredah. Aisyah tukar tua umur berapa? 15 tahun. 15 tahun. Pergi turut suami pergi peredah. Dan banyak sahabat-sahabat lain juga perempuan yang pergi duduk ikut serta di dalam peperangan. Lepas tu dia ada tugas masing-masing. Jadi payaban, jom nanok nasi, macam-macam ada. Nah, ada siapa kau gidak aku anak-anak panah. Nah, sesuai dengan perempuan. Itu yang ketiga dah. Yang keempat, wajibnya berhijab. Pada masa tu turun hijab dah. Turun hijab dah. Lagu mana? Supon dengan Safwan saat ni lah. Safwan dia mari balik akhir sekali. Dia tengok hitam bayar tu. Mungkin balik malam. Nah, balik malam daripada pasir ni. Tengok yak hitam dia pergi tengok. Siapa? Oh, pergi tengok kena ke Aisyah. Nah, dia cek situ. Lepas pada cek tu kat dia. Inna lillah selalu dah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nanti kita akan tahu. Jadi Aisyah tu khabar kejut dengan sebab Safwan duduk kata inna lillah ni derah sangat. Bawa dia khabar bangun tengok tu tudung muka selalu dah. Katuk kepala tudung muka selalu dah. Buku kelik. Tu nak ayat kata wajibnya hijab. Pada masa tu Allah Subhanahu wa taala turun dah hijab. Turun dah apa dia ayat yang suruh orang perempuan tu berhijab. Sebelum tu tak ada. Belum pada Nabi duduk Madinah baru-baru ni tak ada. Tak ada apa dia orang perempuan lagu tu, sahabat-sahabat masuk dalam rumah Nabi pun lagu tu lah bini-bini dia apa semua duk lagu tu. Sayyidina Umar kita tengok tak boleh jadi ni lagu ni. Umar radhiyallahu anhu. Ni kelebihan dia. Tak boleh jadi ni. Allah SWT kena waktu turun ni hijab ni. Suruh tabir sikit ni. Bawa Umar ayat lagu tu turunlah tu ayat lagu. Ini kelebihan Umar radhiyallahu anhu dah syarah hijab. Yang kelima, apa dia ambil beratnya Nabi mengenai jihad dan peperangan. Nah, hak ni bahasa dialah ihtimam Nabi ni. Nabi perang ni dalam hidup dia, hak dia pergi apa dia mengepalai ketua, bawa pasukan sendiri ni lebih kurang 27 kali. Itu dia panggil ghazwah. 27 kali. Nah. Tu dalam masa hidup dia. Kira dia duduk Mekah, dia duduk Madinah berapa tahun? Duduk Madinah 10 tahun. 27 kali. Maknanya dekat-dekat dengan 3 kali setahun. Bahawa 3 kali setahun tu kita celianya 4 bulan kena pergi, 4 bulan kena pergi. Siapa pergi Pak Cundah kita ni. Nah, kita pula cung 4 bulan sekali. Nah, Nabi perang 4 bulan sekali. Hak tu hak dia apa dia pergi duduk ketua jadi ketua sendiri. Atau adapun saraya ni hak Nabi wakil pada orang-orang. Nah, ni kawan ni jadi penglima dia duduk rumah, dia duduk di Madinah. Hak tu 30 lebih, 38. Lepas tu 38 capur 27. 60. 60? 65 kali. Tu kau tengoklah. Bahawa 65 kali 10 tahun maknanya dekat-dekat dengan sebulan tu 6 kali lebih. 6 kali lebih Nabi kena perang sama ada dia pergi sendiri ataupun merancang. Tak kira halu-halu. Unta 2-3 ekor dia hantar lagi, kuda 2-3 ekor dia hantar lagi, tu tak kira tu. Jadi 60 kali lebih. Tu Nabi perang. Tak ada arah, dia panggil masa tu masa pasal jenis perang. Masa jenis masa pasal perang.
Tapi nak ayat kata Nabi boleh padamkan api peperangan ni setelah daripada dia tu duduk di Madinah bukan 10 tahun lah, 8 tahun je. Lepas pada 8 tahun tak ada perang dah, tak ada perang dah. Habis dah. Lepas pada Fathu Makkah. Fathu Makkah ni tahun apa? Tahun ke-8. Lepas pada Fathu Makkah tak ada perang dah. Nak ayat kata bahawa Fathu Makkah meretah Mekah, meretah Madinah, dia jadi ketua, orang lain pakat mari duduk jong ke dia belakang, sawami pak dengan dia belakang, tak perang. Jadi maknanya Nabi tak seperang. Hak dia perang dulu ni bukan mula daripada dia. Demo mari serai sampai rumah. Demo silap janji. Hak tu Nabi perang. Maknanya asal dalam Islam ni bukan perang. Bukan perang. Asal dalam Islam ni kena berdamai. Perang ni adalah cara yang terakhir, hontang sutai. Untuk tak tahu nak pergi jalan lagi kok mana dah. Tak ada lagi dah. Apa kena perang. Nah, tapi kalau ada helah kok tu kok ni, Nabi cari helah. Nah, siapa kok janji berdamai tak seperang 10 tahun ke dalam Sulhul Hudaibiyah. 10 tahun Nabi janji tak seperang. Nabi tak perang sungguh. Tapi tak ada arah balik demo mula pula. Nah, tak ada janji siapa kok 2 tahun demo ni. Nah, tak ada janji 2 tahun. Silap janji. Hak tu Nabi mari pada Mekah semula tu dah. Tu nak ayat kata kepentingan apa dia perang tu memang ada dalam Islam. Kita tak nafi. Bukan ada dalam Islam saja, agama Kristian, agama Buddha, agama Yahudi, semua agama perang belaka. Sejarah agama-agama mana pun perang habis. Siapa kau nagi sia ni pun thai ni rak sanggop. แต่ก็รบไม่คลาดก็งั้นเอาไปเส้นถือแต่ถึงรบไม่คลาดรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาด kalau pun saya perang tu kena perang tak ada arah tu. Nah, nak ayat kata Islam ni dia baik, dia comel, dia adalah bunga mawar. Apabila ada bunga mawar kena ada duri, comel saja, tak ada durinya jejak demo moga bagi comel. Ada madu, ada manis, nisa tu. Madu ada dia keluar nisa, tapi untuk nak jaga manis dia tu kena ada sengak jugalah. Nah, kalau ada pasal jenis manis saja tak ada sengak, dia mau pergi buat lagu tu, tak ada harga berapa nak pergi ambil, bahasa nak makan pergi ambil. Nah, ni kalau dia mau nak makan kena beringat sikitlah. Nah, bukan pergi ambil mono-mono tu dak, kena bersungguh. Nah, kena wang pai molek. Kalau wang pen tak molek pengak apa dia pihak demo apa dia sengak demo. Nah, lagu tu dalam Islam. Islam adalah comel, Islam adalah baik, tak leh nak dipermain-mainkan, tak leh nak diperbudak-budakkan. Awak jadi budak tak leh Islam ni. Nak hina tak leh. Tu dia panggil peperangan. Tapi asalnya lagu itulah asal dalam Islam ni ialah damai, bukan perang. Dalil kata damai ni 90 kali lebih ni mati tak sampai 1000 orang. Allah, hak ni pok kita kena mikir semula. Perang Nabi perang 8 tahun tu 90 kali lebih ni tak sampai 1000 orang di antara puak Nabi dengan puak kafir mati. Tak sampai 1000 orang. Cuba kita bila ambil daripada perang mula-mula, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, mari semua tu. Nah, kawan tu mati 70, kawan tu mati 20, kawan tapur semua tak sampai 1000 orang. Jadi nak ayat kata tujuan Islam ni perang ni bukan nak bunuh orang. Lepas tu dia mau kata masa tu pedih. Nah, utuh. Jadi tak boleh nak bunuh orang sangat dak. Pada masa tu puak-puak jahiliah belum daripada Nabi Muhammad dia mau perang aci habis kapung. Nak bunuh orang ni tak kena ada nuklear, tak ada kena ada bom. We ada hati yang kejam, hati yang zalim, boleh bunuh habis setiap kampung. Tak itu kan? Boleh habis. Ada api sekarang ya, ada bakar, boleh bakar habis. Tak boleh orang, tak
Tak boleh bunuh orang, bakar rumah, bakar kampung. Boleh buat dia hati kejam, hati zalim sungguh. Tapi dalam Nabi tidak ada kisah-kisah seperti itu. Sebab tu ada orang duduk tuduh kata Islam ni tersebar dengan pedang ni, hati tak kena. Nah, Nabi tak ada sebar dengan pedang dak. Nah, itu dia. Tapi nak ayat kata jihad ataupun peperangan itu ada dalam Islam. Tak boleh nak nafi hak ni. Nah, itu dia. Yang keenam, kita tahu dah kata Nabi dan para sahabat tu tak tahu benda gaib. La ya'lamunal ghaib. Nabi sendiri pun tak tahu benda gaib. Allah, tak ada arah sungguh. Kalau Nabi tahu benda gaib, duk tinggal bini buat apa? Tinggal isteri dia buat apa? Dia tidur, tu tak ada tu Aisyah tu. Tak ada lep belakang tu. Kalau dia tahu sungguh, ruduai dia panggil jan wiset, tahu dengan keramat dia, boleh tahu benda-benda gaib. Jadi Nabi lari selalu. Sahabat-sahabat masa tu pun kalau dia tu tahu kata benda gaib ni sing renlap. Kalau sahabat tahu benda renlap, sahabat pun tak tergamak tinggallah Aisyah duk tidur sore ni. Jadi nak ayat kata masa tu Nabi sendiri pun tak tahu. Tak khabar. Tak ada orang mai duduk royak ke dia. Sahabat-sahabat pun tak ada pasal jenis nang tang nai. Ada kata Aisyah tak ada. Tak tahu. Khabar-khabar ke Safwan hatta esok ke waktu zuhur tu. Tinggal balik malam ni. Tengok berapa jam. Sampai zuhur tu nejed dah. Balik malam pula 12 jam. Paling kurang tak khabar. Nabi pun tak tahu. Allah Rabbiyani hikmat. Nak ayat kata Nabi tak tahu benda gaib. Nabi ni manusia. Manusia saja, manusia. Manusia lagu mana? Beranak, ada darah, lapar, tidur, kenyang, sakit, mati. Itu perangai-perangai manusia belaka. Itu qul innama ana basyarum mislukum. Aku ni manusia seperti kamu lah. Tapi ingat molek yuha ilayya, diwahyukan pada aku. Hak tu orang manusia tak boleh tiru tu. Situ sekarang manusia tak boleh tiru kerana Nabi ada wahyu daripada Jibril alaihi salatu wassalam. Hak lain pada tu Nabi adalah manusia. Kita kena ingat situ. Lepas tu kalau ada pak kita ni duk dakwa kata tahu esok nak jadi lagu mana, tu lebih ada Nabi lah. Lebih ada sahabat-sahabat hak perang dengan Nabi ni. Tu kita jangan terpakai main buat jadi lebih pada Nabi. Tahu benda gaib lagu mana, minggu depan, tak boleh hari tu hujan hari tu. Kena buat hari Senin, kena buat hari Selasa. Kalau buat hari Selasa hujan, kena tak hari Senin. Tahu benda gaib misalnya. Benda gaib lagu mana dia nang tang nai. Lepas tu krom utuk buat tu bukan tamnai. Bukan pasal tamnai benda gaib. Dia suluh angin tu. Dia suluh angin di laut tu nak mari. Ribut mari dia tahu kata ribut. Dia tahu kata nak hujan. Dia tak ada nang tang nai dah. Dia tak ada kata. Walaupun kata payakon pun gamuk ya juga. Bukan kata yakin. Tapi keyakinan dia tu hasil daripada dia tu tengok dengan klong culatak dia, dengan pukul gambar dia mai tengok dia tahu. Jadi tak serupa dengan kita nang tang nai di sejik ni. Lepas tu tengok esok hujan. Tu dia panggil tahu benda gaib tu. Tu dah. Jadi Nabi tak tahu benda gaib. Tu yang kena dah. Yang ketujuh, orang luar juga boleh khidmat kepada perempuan yang harus nikah dengan dia sekiranya min wara'il hijab. Sekiranya ada sekat molek boleh lah, tak ada masalah. Tengok Safwan kan, pergi duduk khidmat, suruh Aisyah naik atas unta dia, lepas tu bawa jalan mari. Lepas tu hijab. Aisyah pun pakai hijab molek. Tak ada masalah. Boleh. Harus kita nak tolong perempuan, tapi syaratnya kena perempuan itu berhijab
Dan lelaki tu, orang jantan tu kena jagalah mata tu. Kena jaga, nanti kita tengok apa dia lagi. Dan Safwan dia buat lagu mana, jaga mata dia. Yang ke-8, harus perempuan ni, isteri ni keluar dengan tidak izin suaminya pada urusan kebiasaan. Dia panggil uruf, kebiasaan. Nah, duduk rumah kita mana nak pergi dinner biasa, nak pergi kedai luar star klik sejak 2 jam klik mari, hak tu tak ada kena minta izin lah, biasa. Hak jadi kebiasaan. Ya malak dah. Tu dia tak ada kena minta izin. Jadi kalau perempuan tu keluar daripada rumah untuk nak pergi kerja biasa, hak tu tidak kena minta izin daripada suami. Nah, tu dia supaya Aisyah lah. Aisyah dia pergi cari cicing apa dia, mata loket dia ni, tak ada royak ke Nabi sekali. Sebab tu Nabi tak tahu, Nabi tak tahu. Tu aja apa dia, yang ke-8 dah. Yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala jaga puak-puak wali dia ni. Jaga kekasih dia, aulia. Maknanya Aisyah ni di antara wali Tuhan juga, perempuan pun. Apa maksud wali? Kekasih Allah. Jaga lagu mana? Dalam tidur. Bila dia tidur, dia klik mari tengok orang tak ada. Tengah pada pasir, orang tino sore dalam masa gelap juga. Budak pula umur 15. Kalau kena anak kita lagu mana? Gitu. Aisyah ni boleh tidur. Tidur jenera dia. Orang tidur jenera ni orang tenang hati. Nah, tak ada duduk serabut, tak ada duduk jenis wuwam. Tak ada pasal jenis orang panggil serabut, gupuh gap apa dia geger ke apa semua, tak. Tenang hati dia. Tidur. Jenera mengatuk tidur, dia ajak sendiri. Bol lepas ada tu dia pergi tempat hak dia berhenti saat ni, lepas tu mengatuk tidur. Khabar-khabar Safwan mari temu dengan dia ni pula. Tu maknanya tidur dalam waktu kita serabut ni itu adalah rahmat. Tidur dalam perang rahmat. Tidur dalam ngaji tu setan. Tidur dalam ngaji setan. Tidur dalam ngaji tak boleh. Setan. Bangun di basuh muka. Tidur dalam baca Quran, tidur dalam semaya tu setan. Tidur dalam perang rahmat. Tidur. Perang dudang tidur je negara boleh. Tak apa demo. Tidur. Jadi demo mismatik sungguh. Perang. Tu supaya Aisyah ni dalam keadaan tak ada arah. Boleh jadi dia pun musafir kali mula-mula ke lagu mana wallahu alam ni, hak jauh sekali. Duduk pada pasir. Gelap. Sore diri nya tidur boleh. Tu nak ayat kata apa dia karamahnya Aisyah radhiyallahu anhu. Tuhan atur belaka lah tu, wi mengatuk wi Safwan orang sore dek dia tu mari Safwan ni. Katanya Safwan ni tu Nabi duduk beri tugas pada dia, kata mung kena duduk pasal jenis duduk lek belakang sekali, orang panggil nuai. Nuai ke apa dia panggil? Kong rawang lang ada dalam tahan dah. Tu jadi dia tahu jadi tahan dah nah. Tahan dah, jadi tahan. Tu orang tahan. Adi tahan kau. Kong rawang lang. Gitu. Kong rawang lang. Kena duk jaga. Kata setengahnya dak sekali. Ada dalam kitab-kitab ayat. Dia pasal jenis suka tidur juga Safwan. Pasal tidur tak hari pergi temu mana tidur. Bangun-bangun orang dia jalan sore dia. Pasal tu ada juga kata. Tapi hak banyak kenya banyak kata Nabi tugas pada dia lah jadi kong rawang lang ni. Cuma jadi masalah muskil pada kitanya pergi duduk sore dia paling kurangnya ada 2 orang 3 orang sai-sai tapi sore dia tu. Tu dia. Tapi itu adalah hikmat. Tuhan jaga tu, Tuhan jaga Aisyah, Tuhan jaga tidur, Tuhan jaga Safwan mari. Suruh mari temu. Tuhan turun ayat
untuk nak membersihkan Aisyah. Tu kelebihan Aisyah belaka tu. Turun ayat. Siapa ke Aisyah kata, sebenarnya aku ni sekadar kata Nabi, Tuhan turun wahyu ke Nabi tak pada. Malam-malam start malam hari ataupun Nabi mimpi tak pada. Sekadar Nabi mimpi tak pada. Karena mimpi Nabi ni adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah sebahagian daripada wahyu. Jadi apabila Nabi mimpi kata Aisyah tu bersih, wahyu dah, tak ada masalah. Bersih lah dia. Aisyah duduk ayat kata sekadar tu ya. Tapi dok jadi turun ayat Quran 10 ayat sekaligus. Dan di antara Allah SWT jaga juga Aisyah iaitu sakit. Demi Aisyah berkelik sampai Madinah demi. Berita gagal dah. Berita gagal. Bawa demi tak ada pergi ke mana. Sebulan Aisyah demi. Oh, jadi orang duk gagal habis suti Madinah ni. Talk of the town. Masa tu. Jadi Aisyah, TV tak ada. Line tak ada masa tu. Jadi, tak ada gapo ke orang tak royak ke dia. Dia pun tak ada pergi ke mana. Tak tahu. Apa hikmat? Hikmat Tuhan Allah SWT nak jaga Aisyah dah tu. Nak Aisyah tu sedih teriak sikit. Berapa hari ya Aisyah teriak? 10 hari gitu ya lepas ada tu. Nah, lepas ada dia tahu berita tu dalam 10 hari, 40 hari. Sekali dengan hak berlaku dia klik pada di Madinah tu 40 hari. Hak tak tahu 30 hari. Jadi hak tak tahu tu kita tak ada rasa takut dak, tak ada rasa bimepo kau tak tahu tu. Tak itu kan? Tu dia. Jadi satu rahmat sekiranya Aisyah tu tahu daripada awal lagi daripada dia masuk Madinah. Duk teriak nak bulan, nak hari tu, sampai ke sebulan teriak tak tahu lagu mana tu. Tapi ini adalah hikmah Allah SWT suruh apa dia Aisyah tu sakit sikit sebulan lebih. Yang ke-10 nak ayat kata apa dia terikat hati dengan harta ni pun satu penyakit juga. Tu Tuhan nak ajar kepada Aisyah lah. Moga dia kasih dia sayang ni nak ajar Aisyah. Sekadar kata mung ni apa dia terlupa apa dia loket sikit ni dia pergi cari tahu dah. Nak pergi cari daripada mung hidup cari loket mung hak hilang itulah berlakunya cerita palsu ni. Nah siapa mung teriak minggu-minggu kih duk cari harta. Tu nak ajar lah, nak ajar kepada apa dia kekasih dia. Nah, Tuhan nak ajar dia, ajar Aisyah. Nah, lepas tu katanya loket hak sak ni pun hak sedari dia lah, hak kakak dia Asma tu. Jadi duk minyagi mari dah. Nah, duk minyagi muka nak pergi jalan bawa pakar kata. Nah, pakar itulah dia duk kata-kata ini adalah fitnah harta dengan sebab harta itulah Aisyah dituduh. Nah, Aisyah dituduh. Yang ke-11 akhlak Safwan. Nah, Safwan bin Mu'attal As-Sulami ni. Allah, Safwan ni pun dia ginapok hitam tu dia istirja selalu dah. Istirja maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dah. Bukan gidok gerak dak. Ya kita tengok pak tu dia dah kata Aisyah. Pasal dia biasa tengok. Nah, tekah duduk di Madinah biasa tengok. Tekah Aisyah tak pakai hijab pun Safwan biasa tengok. Kerana belum pada tu tak pakai hijab lagi. Jadi Safwan. Tengok kata Aisyah. Dia selalu dah. Tak ada pergi gerak tapi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Aisyah terkejut dengan sebab Safwan kata inna lillahi tu. Bukan dengan sebab Safwan hidup panggil, hidup gerak. Tak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna raji'un. Kejut mai bangun. Tu yang ke-11. Ada orang dah, orang panggil akhlak puak-puak sahabat. Yang ke-12 Aisyah ni terlalu amat ambil penting kepada hijab. Tengok orang tina dah, orang perempuan. Dengar, tu duk tidur. Kejut mari.
Berkejut mari tengok Safwan duk innalillah. Oh, rambut dia, kepala dia, muka dia duk buka lagi. Ambil kain tu tudung selalu dah. Tu nak ayat cermaknya Aisyah radhiyallahu anhu, orang perempuan. Nah, tak sewi duduk nampak aurat kepada orang-orang luar dan orang-orang yang bukan mahram. Ni sahabat-sahabat Ummul Mukminin, mak-mak Ummul Mukminin kita ni terlalu ghirah, terlalu orang panggil ambil berat tentang hijab. Patu hak kita lah ni lagu mana? Anak kita, isteri kita, Allah, orang suti dunia pakat nampak. Nah, gin mana tunjuk selfie, nah ngagambar ngablecu ngabedok kok tu kok ning. Nah, bukan tunjuk hak dia bedak dah, hak sudah siap dah. Lagu mana dia bedak pun dia tunjuk juga. Boh belecu lagu mana, boh celak kening lagu mana, dia tunjuk juga hak tu. Nauzubillah min zalik. Orang perempuan muslimah kita ni, anak cucu kita. Nah, nauzubillah min zalik, hadahallah. Nah, lagu tu dah. Tu dia. Kita kena ingat situ dah. Yang ke-13, apa dia, masyru'iyatu taghtiyatil wajhi. Hak ni lah disyaratkan tudung muka. Hak bagi orang royak kata tudung muka ni wajib. Hadis ni, di antara hadis ni, tengok Aisyah bawa dia khabar, ambil kain tudung muka selalu dah. Jadi sekiranya muka tu tidak menjadi aurat, Aisyah tak ada katuk muka tu. Sekadar kata katuk kepala, rambut semua jadi, tak ada tudung muka. Tapi Aisyah royak sendiri kata aku tudung muka aku. Itu sebagai dalil bagi orang yang mengatakan bahawa muka itu adalah aurat dan wajib tutup. Tapi hak ni khilaf lah. Jangan hidup jadi berat lah khilaf ni. Tak ada apa orang nak buka muka, tak ada masalah. Muka-muka sajalah. Muka lain tak boleh pergi. Dengan ada beberapa syarat lah. Buka muka pun syarat banyak lagi dah. Kita belajar dalam fiqh. Yang ke-14, disunatkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sewaktu kita ditimpa musibah. Boleh kata kita susah belaka, bukan sekadar doa dengar berita orang mati dak dah inna lillahi ni dah. Hak kita tak situ. Mati dah dia tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tu belaga kereta inna lillahi. Tak mati lagi. Tak mati lagi. Nah, kalau kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak mati lagi ustaz. Inna lillahi dah. Tak apa dah. Tak apa juga. Bukan doa nak dia mati, tapi doa sewaktu kita dengar musibah. Anak demo kena curi beg. Beg dia kena curi. Inna lillahi dah. Tak apa dah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gapo saja yang betul musibah. Musibah ni cuba terhadap diri kita, saing kita, keluarga kita, harta kita, apa saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat kita dah. Malam ni kena faham, bukan sekadar kata mati dak. Tak. Tengok Safwan, kita tengok Aisyah. Kejut ni maknanya musibah. Apa ni? Isteri Nabi kena tinggal. Benar besar, bukan benar thamada. Inna lillah selalu dah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pak Aisyah dak kata, aku tak mati lagi ya. Dak. Kena dah. Bukan mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bukan mati nah. Tu dia. Yang kena belah pentingnya hak saat ni. Dia sebut saat ni. Pentingnya kong apa? Kong rawang lang ni. Tu dia. Orang hak duk jaga lek belakang ni penting sekali. Nah, masa dulu pergi masalah ni tak nak seksa jalan nak pergi kok tu kok ni buat umrah, buat haji, apa saja dalam perjalanan orang kong kamlang rawang lang fau lang ni kena ada. Nah, masuk di sejik orang duduk. Nah, pok jemaah kita 10 orang. Belah biar ada kita orang akhir sekali tubik. Tengok lagu mana. Nah, tu. Biar ada beringat lagu tu. Nah, dalam sape terutamanya kena ada orang pasal jenis duduk lek belakang koi titam fau rawang. Nah, hak tu apa dia dalam sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17, kita boleh nak membersihkan orang kita sendiri tu. Supaya Aisyah dia royak kata Safwan ni mari jumpa dengan aku. Lepas tu dia royak selalu dah ma yukallimuni kalimah. Tapi Safwan itu sekelimah pun tak pasal tak tegur aku. Tak kecek. Allah. Aisyah royak sendiri. Royak tu tujuan apa? Royak tu untuk nak perakan, nak membersihkan Safwan. Jadi Safwan ni, nah walaupun sore sama sore, tapi dia tak biasa kecek, tak biasa tegur, tak tanya sikit aku walaupun satu kelimah. Nak yin yan kata Safwan ni orang molek. Nah, tu yang ke-17. Yang ke-18, kita juga boleh bersumpah sewaktu tidak dituntut. Aisyah kata wallahi wala sami'tu minhu kalimah ghayra istirja'ihi. Wallahi demi Allah, aku tidak dengar daripada Safwan kecek dengan aku walaupun satu kelimah lek malam tengah hari, ghayra istirja'ihi, kecuali istirja'. Istirja' kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Safwan dah kata tu, gisuk sabar ke Zuhur esok. Duk hayat utara Aisyah ni, hak dia ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna. Siapa suk? Tak ada tegur sikit abuk, tak ada kecek lagu mana, kecek, tak ada. Tak ada cong hak tu. Allahu Rabbi. Yang ke-19, berjalan seorang orang ajnabi makna orang sah nikah. Kita ni jalan depan perempuan, amama al-mar'ah. Kalau pasal jenis nak jalan, pasal tak ada jalan lain dah kecuali apa dia kita dengan dia, ataupun ada orang perempuan lagi ke apa semua, kita tak usah duduk di belakang lah. Kita usaha di pas depan. Pasuh dia tunjuk jalan, tak ada masalah. Tak usah duduk di belakang. Hikmat belakang ni. Hikmat. Hak ni Safwan pun lagu tu. Nah, Safwan pun dia suruh Aisyah naik tahuta. Padahal uta ni dia rak ke tu, dia suruh pergi depan pergi. Lepas tu duk tengok lek belakang tak ada apalah. Jalan belakang uta tak ada masalah. Dak Safwan pergi duduk depan uta ni. Dia duduk di pala tu heret uta. Tu dia tak duduk lek belakang. Cuma ni cuma sahabat. Supaya Nabi Musa dah lah. Nabi Musa dengan anak apa dia? Anak Syuaib. Nah, ada Nabi Syuaib lagu tu. Nah, apa dia dua orang anak Nabi Syuaib mari turut Nabi Musa kan? Nabi Musa setelah mana Nabi Syuaib suruh pergi turut lah. Siapa hendak tolong mu ni duduk akik apa dia air ni. Siapa? Dua orang tu lah pergi turut Nabi Musa. Ayat kata ayah dia ni suruh pergi ke rumah. Pas nak ke mana? Nabi Musa pas tak depan lah. Mu tunjuk nak pergi ke mana? Kiri ke kanan? Pergi depan Nabi Musa. Tu nak ayat kata kisah-kisah seperti ini dalam Islam, dalam Quran dia halus la iyad on, tapi beri pengajaran yang besar kepada kita dah. Yang ke-20, ada watul munafiqin wa haqdihim 'alal muslimin. Permusuhan orang munafik terhadap orang Islam. Tu dia nak kemari dah tu. Dia orang munafik sungguh. Jadi cari peluang ya. Cari peluang. Cari peluang pak ni. Gomoh selalu dah. Terutamanya Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia duduk cari peluang ya. Aku royak dah kata Muhammad ni, budak ni orang luar. Mari nak ngenak tempat kita. Mari selalu dah, mari selalu. Mari ngenak. Ni tengok ni, mari duk ngenak kita ni. Tengok bini-bini ni dia ni, orang ngenak habis ni. Tu munafik. Siapakah Abdullah katakan Abdullah bin Ubay, ma naja minhu wa ma najat minha. Ma najat minhu wa ma naja minha. Dua-dua orang ni tak lepas dah, tak boleh pergi dah, tak boleh pergi. Aisyah pun tak lepas. Tak boleh jadi nak lepas. Apa dia Safwan pun tak boleh jadi. Muda kedua.
Dia banyak cerita-cerita Safwan ni pun. Safwan ni pun jenis pasal jenis orang Arab pasal dia ada kisah-kisah dia ni. Siapa ke dia tekah dia bini ni pun dia beristeri dah ni. Apa dia bini dia biasa main ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, aku tak boleh puasa tengah hari. Tu ada juga cerita tu. Tak boleh puasa. Tak boleh tak ayat Safwan tak boleh. Nah, apa dia? Tak boleh puasa tengah hari. Siapa tak boleh puasa bini tengah hari. Jadi maknanya ada gapo? Apa dia arum dia tu kuat. Pok dia ni Safwan ke apa semua ni. Jadi ada kisah lagu tu, cerita dia. Jadi bertemu dengan Aisyah. Aisyah pun umur 15. Tak boleh jadi. Abdullah kata tak boleh jadi. Nah, duduk balik malam. Apa dia pukul apa dia berapa jam balik malam. Lepas tu esok ke pula nak temu dengan Nabi ni. Siapa ke Zuhur, tak boleh jadi dengan adab-adab pada masa tu, tak boleh nak jadi orang perempuan dengan lelaki, duk orang panggil berasing, sore sama sore dan akan tidak buat benda-benda yang jahat seperti itu. Jadi itu adalah perangai-perangai puak-puak munafikin dan apa dia adawatul munafikin wa haqtihim alal muslimin. Jadi untuk nak cari orang panggil kelemahan orang-orang Islam. Itulah insya-Allah